Assalamualaikum Arash, kamu dari mana? Waalaikumsalam Daniel. Oh, saya dari perpustakaan tadi. Kamu tahu tak tentang berita Cikgu Jamsani akan bertukar sekolah? Ya, saya ada dengar tentang tu. Sedih rasanya. Cikgu Jamsani seorang yang baik. Beliau juga mengambil berat tentang anak-anak muridnya. Betul tu, Cikgu Jamsani seorang guru yang prihatin. Apa kata kita berikan hadiah kepada Cikgu Jamsani? Saya rasa lebih bagus kita menghadiahkan Cikgu Jamsani gubahan buah. Apa pendapat kamu? Okey juga tu. Saya cadangkan kita buat gubahan buah itu sendiri. Tentu Cikgu Jamsani akan lebih gembira. Baik, saya setuju. Nanti kita sediakan bahan-bahannya, ya? Okey, insyaAllah. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Arash. Hai, saya Daniel. Kami dari Sekolah Kebangsaan Sungai Pusu. Hari ini kami membuat gubahan buah. Antara bahan yang kami perlukan ialah bakul, kain net, polistirin, penda, bunga hiasan, gunting, gam dan wayar pengikat. Ini pula buah-buahan yang kami perlukan. Anggur, buah naga, buah oren, apel hijau dan apel merah. Mula-mula kita letakkan rendah pada bakul. Dah siap langkah pertama. Seterusnya, kita letakkan bunga hiasan di atas bakul menggunakan wayar pengikat. Seterusnya, kita gunting yang berlebihan. Kemudian, ambil polistirin, letakkan di dalam bakul. Ambil kain net, bukakan dan gumpalkannya. Kemudian, letakkan di dalam bakul. Sekarang, susunkan buah-buahan ke dalam bakul. Terakhir sekali, letakkan bunga hiasan kecil. Dah siap gubahan buah kami. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.